lagi. Masih sedang fikir lagi ni. Ya, masih sedang fikir. Siapa kat sini yang pernah kena colek dengan alien? Awak Kalau boleh zoom muka dia, memang. Itulah dia. Yang pernah dicolek oleh makhluk asing. Tapi dia hantar balik kan? Dia tak boleh terima kan? Dia hantar balik sebab lah aku ingat kita je. Ada lagi yang macam kita punya. Tak apalah, aku hantar balik lah. Dia boleh jadi yang orang akan ingat kita lah. Makhluk asing. UFO, Unidentified Flying Object. Pernah dengar? Tahu? Yang korang tahu, Alien Workshop. Gua dulu pernah simpan satu hari RM1 semata-mata nak beli tali pinggang Alien Workshop je. Tali pinggang hijau, janji dekat sini ada kepala alien besar tu. Pakai. Gua ada tali pinggang Alien Workshop. Gua ada tali pinggang Alien Workshop. Tapi apa dia sebenar alien ni? Wujud ke tak wujud? Bila kita tengok cerita hantu, kita rasa apa? Seram, takut. Takut. Tengok sundal bolong, kuntilanak santet. Kan? Hantu santet tu. Bila kita tengok rumah terbakar, kita rasa apa? Tak, kita rasa nak tengok. Sebab jarang kita dapat tengok rumah terbakar. Ya? Oh, suka enjoy sangat tu. Pernah tengok rumah terbakar ke? Rumah awak pernah terbakar? Pernah? Patutlah enjoy. Tapi bila kita tengok cerita pasal alien, kita tak ada satu perasaan yang spesifik untuk alien. Jadi kita mula mereka. Kita mula mereka rupa alien. Ada orang dia nak tengok alien, dia nak rasa comel, dia nak rasa cantik. Dia reka alien kecil berbulu. CJ7. Comel. Oh, alien comel. Dia tengok alien, dia kata, alien comel. Itu, alah tomel. Biasa tengok alien tu. Alien berbulu kan? Lain macamnya korang ni. Kan? Ada dia nak perasaan takut. Bila cerita alien je, dia nak satu perasaan takut. Dia reka. Alien muka ganas, lidah ada 7, jerawat penuh, bulu ketiak panjang, bulu dada bersepah. Kan? Dan ada yang nak, bila tengok alien, dia nak rasa pelik. Dia nak rasa alien ni unik. Jadi dia reka rupa alien ni kepala besar. Kepala besar, mata besar. Kan? Telinga besar tak? Itu dia cuba nak reka, aku nak tengok alien yang handsome. Yes. Dia nak tengok alien yang handsome, dia mula reka alien telinga capang, rambut ginting. Itu alien yang handsome lah. Kau setuju tak? Makhluk asing lagi bijak pada manusia. Kan? Memang aku pun tak sokong. Pernah ke keluar Sokabau alien dapat 21A SPM? Tak ada. Ada kau pernah tengok alien punyalah pandai, boleh cipta EX5? Ada. EX5 pun dia orang tak boleh cerita. Yang dia orang ada piring terbang. Itu pun asal jumpa je terhempas. Kau pandai sangat bawa, kau pandai sangat bijak sangat, takkan terhempas. Takkan tak boleh learn. Kan? Tak ada. Tak ada satu pun. Kan? Tinggal lagi dia punya bagus je ni. Kalau kita tengok cerita orang putih, alien orang putih, dia pandai cakap orang putih lah. We come in peace. Itu je tujuan dia. We come in peace. I want to see your leader. Saya nak jumpa pemimpin awak. I want to make a loan. Dia nak buat loan kereta. Yelah, kalau dia punya piring terbang dah terhempas, nak bergerak dah susah. Sebab tu dia jumpa orang je. I want to see your leader. Nak buat loan kereta. Transport tak ada. Gua rasa yang paling jelas dekat atas bumi ni, yang macam alien, mungkin orang tak perasan. Michael Jackson. Michael Jackson, dia seorang je yang pelik. Dia seorang je yang cakap, korang ada cakap macam tu dengan mak korang? Mak korang kalau suruh korang mandi,
Aiman pergi mandi. Tak nak mak. Nanti ya mak. Kan? Michael Jackson kalau mak dia suruh mandi, Michael pergi mandi. Tak nak. Abang. Jangan paksa aku. Kan? Tak cukup pelik ke tu? Untuk seorang manusia bila bercakap, kalau dia tak nak je, kan? Asal berjalan je. Kau pergi mana? Tak ajak aku. Tak cukup pelik ke untuk seorang manusia kau tengok macam tu? Tak cukup makhluk asing ke dia? Kan? Michael, makan. Kalau korang duk fikir, betul ke makhluk asing ni lebih bijak daripada kita manusia? Dah tertulis. Di dalam Al-Quran telah tertulis bahawasanya manusia ialah satu-satunya makhluk yang berakal. Ya? Jadi sama-sama renungkan dan sama beramal. Jadi korang tak payah nak susah-susah nak fikir-fikir pasal makhluk asing ni. Biar je lah dia orang.